Ramai yang pilih headphone tapi tak faham spek. Ini lain. Monitoring grade, balance tuning, low distortion, detail tinggi. Bezanya bukan sikit-sikit. Apabila kita editing, kita boleh mendengar semua layer tu dengan teliti. Bass tak exaggerate dan vokal tak tenggelam. Kalau headphone anda bukan flat, ia akan mengganggu proses mixing nanti. Dalam proses editing video, iaitu pada post production, pentingnya untuk kita ada satu headphone yang berkualiti kerana ia akan membantu kita untuk memudahkan proses mixing. Kenapa saya suka MPH50 ni? Sebabnya profile dekat sini adalah jenis flat. Jadi ia memudahkan kita untuk proses mixing voice. Bass dia sangat balance dan mic dia sangat clear. Satu lagi, headphone ini adalah jenis in-ear, di mana tak ada sound leakage yang akan keluar daripada headphone ni dan tak ada sound yang akan masuk apabila kita melakukan proses mixing. Selain itu, anda juga boleh menggunakan dia untuk DJ mixing ataupun mendengar lagu. Pastikan spek betul, barulah result betul. Terima kasih guys.